Okey, baik. Depan korang ni ada sebiji FZ150 dengan bermailijkan 200,000. Okey, owner datang ke Nick Motorsport untuk buat package valve, habis package valve clearance disebabkan ada bunyi bahagian tepek dia bila waktu panas. Jadi jom kita dengar bunyi motor ni. Aku tak sure korang boleh dengar bunyi tepek tu atau tak. Jadi jom kita layan proses nak buat valve clearance motor ni. Eu me apaixonei na sentada. Na minha mesa tá bebendo essa malvada. Vem na raba. No pique me apaixonei na sentada. Na minha mesa tá bebendo essa malvada. Nesse pique com minha igreja tá armada. Só jogando a raba na desacompanhada. Que me apaixonei na sentada. Na minha mesa tá bebendo essa malvada. Nesse pico com minha igreja tá armada. Só jogando a raba na desacompanhada. Jadi motor pun kita dah siap buat valve clearance. Pada korang mana-mana yang nak ambil package kita orang, korang boleh pergi website kita orang www.standard saja, model jangan datang.